Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Sikit. Mi amor no tiene esperanza, aunque te esperará. Tu corazón se avanza, un fantasma de cuerpo real. Mi amor no tiene venganza, aunque te matará. El viejo no se cansa, siempre te persigará. Mi amor no necesita esperanza, ven amor, pero amor no grita. Hola. Okay, ni lagi mana ni? Pergi padang main bola. Apa? Main bola. Training. Kita main training. Training Training. Thursday. Betul. Jangan langgar. Scan. Apa ni? Lebih. Sudah betul-betul. Awak tak setuju tau orang pintar Mi amor no te hablo paja, aunque no es la verdad. Mi abogado trabaja para que tú puedas descansar. Así que mi amor no necesita esperanza. Ven amor aquí, ven amor disfruta, mira. Bagi mani.
Siapa ni? Ha? Siapa? Birthday siapa ni? Ha? Alah, malu-malu pula. Tengok sikit. Sejuk ke? Hey guys, what's up? Kita dekat Montanya. Jom. Boleh ke? Il giorno è Perfect. tu sei laureata, ti guardi allo specchio, sei ancora tu, tutta la famiglia ha percorso molte miglia, solo per te. Dan yang paling utama Bos Kusel yang dapat membantu kita untuk tambah baik program ni, gunakan sebaiknya. Okey, all the best. La prima estate, tutte e due laureati, nemmeno tuo padre riuscirà a buttarti giù. È il tempo per ballare, oppure di andare alla zona balneare. Lo meriti, vai. Cek. Sini Arif ready. Tutup je awal. Kawan-kawan nak support. Boleh? Boleh tak boleh? Boleh. Ini Arif kapten. Boleh. Sorry dalam padang. Berani kita langgar je. Boleh tak boleh? Boleh. 3, 4, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir. Wala tuassir. Rabbi yassir. Wala tuassir. Zan, okey Zan. Jadi okey. Tengok. Tunjuk sikit. Sikit-sikit. Masih Allora, dove sarai? Sorriderai, come non mai. Saya tenang di situ kali Adam. Untuk Adam. Masih hidup terlepas. Baiklah. Baiklah Kasha. Io ti sto cantando, io voglio ricordarti la tua vita gelato. Se vuoi un consiglio, o solo festeggiare, lo sai ci sono io. Baik kali sikit dengan hariannya di sebelah kiri. Kali dengan satu rembatan. Macam mana perjalanan ke sini? Apa update terkini? So alhamdulillah start daripada first day kita orang sampai ke Barcelona bersama dengan tim management dan juga sponsor kita Kusel, Cik Azmi pun nanti join sekali.
Dan hari kedua tu kita start dengan perjumpaan, meeting. So hari kedua tu kita ada jumpa dengan salah satu orang kata sport academy yang ada dekat apa nama dia, dekat Basar. So nama dia ET project, something like that, ET. So kita buat some kind of connection dengan dia, perjumpaan, so sharing knowledge dan sebagainya. Dan hari ketiga tu best sikit. Sebab kita pergi ke mana? Ke Barcelona punya FC Barcelona. Barcelona FC, dia punya orang kata management HQ dia lah. So dekat situ kita buat apa? Cik Azmi, kalau boleh share sikit. Kita tengok diorang ada padang diorang apa semua kan. Kita tengok diorang punya padang akademi dia bang. Impressive. Padang dia ada lebih kurang 11 padang 11 padang Wow, total. that's a lot. So setiap padang tu ada under 11, sampai under 19. Dia dah tetapkan kan. Yang padang ni siapa punya, padang siapa punya. Semua age kategori lah. Ya, betul. Lepas tu dia ada kategori masing-masing, ada academy. Lepas tu ada under 11, under 18 dan juga under 21. Sebelum ke first team dia kan. Yes, betul. Cuma lepas tu kita ada satu session dengan dia punya team management. So dia ada buat presentation lah sikit kan. So waktu tu kita buat sharing sikit apa yang diorang ada, apa yang kita tak ada, apa yang diorang buat, mana kita nak tambah baik, perbaiki, kerjasama dan sebagainya. So itu satu kata pendedahan sebagai management macam mana kita nak improve masa ke depan sebagai satu kelab yang ada cita-cita besar. Kalau boleh kita nak jadi macam Barcelona pula mana tahu dia ada DNA Barcelona. DNA dia sendiri, betul-betul. Dia cerita, dia share macam mana dia orang groom daripada team academy. Dia orang akan lahirkan player-player yang ternama, yang sekarang ni yang betul-betul ternama ialah Lamine Yamal. Yamal From that academy, from that place sampailah ke level international league. Dia actually dia punya keyword ialah pembangunan akar umbi. Kita kena mula daripada akar umbi, kita develop sampai ke level world class. So kita harap Selangor boleh belajar dan follow. InsyaAllah kita tak ada benda yang mustahil. Ya betul. Ini pendedahan mereka di peringkat antarabangsa. Yes, memang kita banyak perlu belajar, tapi inilah pendedahan dan diorang akan lihat kemampuan dia di mana dan kat mana yang perlu ditambah baik selepas ini. Ya, betul. Menang kalah nombor 2 sebab ini tournament kepada orang kata sebagai pendedahan je untuk diorang. Ya, semalam kita lawan tim Laos. Lawan tim Laos. Berapa 5-3? 5-3 kan? 5-3. So makna kata ada tough fight jugalah, bukannya kena bully 8-0, 9-0. So dia quite bagus, okey. Tapi kita looking forward kepada besok punya event. Betul. So which is besok punya event ni adalah the main purpose we are coming here to Barcelona, which is kita nak tengok the real tournament untuk kejohanan elite antarabangsa under 11. So kita harap player-player ni boleh buat yang terbaik lah at least. Yang penting kita tahu purpose kita. Kita mesti main dengan penuh semangat. Okay. S, disiplin. D, Y, yakin. Kita kena jadi diri kita. Hormat dengan tim kita, jurulatih kita, pasukan lawan kita, dan kita kena tunjukkan siapa kita sebenarnya. Jumpa esok. Faham. Dia baik. Gigi besar. Main pun. Dah tu. Main pun malam ni. Gigi depan. Main pun je lah. Main pun apa Okey sejam. dah, satu. Tepak. Tuh, ini barang. Main pun. Buat je. Salam ni. Salam dari Binjai. Tunggu. Yes, tunggu. Bos angin. Yeah. Jangan kuat sangat. Saya pegang, saya pegang. Okay. Jangan kuat sangat. Okey, tunggu. Saya nak pegang. Sudah. Okey, cuba bagi update sikit. Kita sekarang buat apa? Sekarang tengah dinner. Dinner. Dinner ni
Terus ada coach nak bawa briefing. Nak buat briefing Ramai ni, semua dah sampai dah. Excited tak esok? Komen sikit pasal game tadi. Game Ha. kalah dengan belakang ni. Macam mana game first tadi tercedok 6-1. Banyak mistake ke? Tu belum warm up lagi. Tak panas badan lagi. Tak panas lagi. Second game tu dah panas badan dah balik. Mana kosong. Bye. Sampai esok. This is Supiste desde el día en que naciste. Este lugar es tuyo, aquí perteneces. Fuiste valiente en cada paso. Lo que te rompió te hizo más fuerte. Syed. Baik, untuk ke Pedekal. Ya, satu gol yang besar. Sampai kapan juru? Terus. Siap selamatkan. Dan melawan ruang selamat. Baik. Sufian menyerang. Terus hop bersedia ditutup. Dan perlawanan ditamatkan dengan Ingat duduk dalam padang bukan untuk kita duduk jalan-jalan dalam padang. Bukan. Omar. Faham? Bakri, faham? Bukan tunjuk kita macam bila tak ada. Mana? Dekat lah. Dia keluar. Bila? Jangan bagi dia hantar. Come on, dia ada ruang Arif. Yes! Icat, Afan. Iman sudah. Thank you, Zat. Coach.
Fakri ada. Fakri. Sayang ni. Fakri. Kak. Oi, baik. No me voy de vete nuevo, ¿ok? Puerto Rico. Bye-bye. Bye-bye, Barcelona. Assalamualaikum, saya Syarakif. Nama saya Muhammad Azrul Rizki Umar bin Muhammad Rizal. Assalamualaikum dan selamat cerita. Saya Ahmad dari Izam bin Muhammad Sufian. Nama saya Arin Iskandar bin Ahmad Fahmi. Nama saya Arin Iskandar bin Ahmad Fahmi. Saya Muhammad Hafiz Fakasha. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Rizal Fakri. Nama saya Adam. Alhamdulillah, travel kita selamat sampai kat tanah air kita ke Malaysia. Pertandingan di Barcelona best juga, alhamdulillah dapat nombor 31. Pertandingan di Thai itu sangat best. Saya dapat 2 gol kat Barcelona. Saya
dapat perlawanan yang paling kuat. Perjalanan di Barcelona sangat best dan saya mendapat gol di Barcelona 4. Alhamdulillah sampai dah lancar. Dekat Barcelona jumpa tim Spanyol dan pergi stadium Barca. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor. Terima kasih juga kepada sponsor. Terima kasih kepada sponsor. Thank you sponsor. Thank you kepada sponsor. Terima kasih sponsor. Terima kasih kepada sponsor. Terima kasih kepada sponsor. Lagi terima kasih kat sponsor UAR, Fofik dan Kusel. Terima kasih Selangor Soccer School. Terima kasih dah sponsor kita semua. Jom. Apa jadi ikan mata rumah? Headshot. Si se la pasará y si no va tan bien, vamos a disfrutar que la noche se puso bonita.